Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Hampir pukul 12 tengah hari dah kawan-kawan. Hari ni saya nak lancarkan satu program. Kembalinya lembu-lembu Helmi ni daripada melancung. Bawah tajaan Mak Censo, Din Zahari, kelompok-kelompok Mak kelompok-kelompok Pak O, Manok-Manok Mak Zin ni, Man-Man YB ni kan, dengan geng-geng lepas 2, lepas 3 tu. Kembalinya lembu-lembu Helmi ni daripada melancung. Okey? Sebab dekat kita khabar dia mencuri, dia marah. Kita nak minta dia bawa balik daripada pelancongan tadi. Sistem lembu-lembu tu melancung. Dalam proses-proses ibadah tadi. Melancung tu bersama-sama dengan ibadah. Ibadah korban lah. Ibadah akikah lah kan. Yang geng-geng tu minta Jabatan Veterina aturkan satu program. Minta tolong lah, tolong bagi kerjasama. Supaya lembu saya ni dapat kembali kemari. Daripada sistem pelancongan dia orang tu. Kan? Penculikan lah lembu kan. Itulah kita nak minta bantuan daripada kerajaan. Sebab kita khabar dia curi, apa benda sistem tu, dia khabar dia marah. Dia khabar dia tak curi kan. Jadinya dalam kaedah tu kita minta dia bawa balik. Kembali ke pangkal jalan. Program pelancongan tu kembali ke pangkal jalan lembu-lembu tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Lepas tu nak minta Jabatan Audit Negara ni dengan lembaga hasil ni buat pengiraan kepada buyer-buyer yang jual, yang curi lembu dekat sini, yang sembelih tu, audit semua. Kita nak buat tuntutan ganti rugi tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah melaknati kamu, 7 keturunan kamu yang mencuri lembu ni insya-Allah. Amin. Tolong pakat-pakat doa. Kita doakan supaya kita tak terlibat dengan aktiviti tu, aktiviti haram tu. Kita nak makan halalan thayyiban. Okey. Dalam sistem untuk program halalan thayyiban saya ni, nak bawa balik lembu tu kembali ke pangkal jalan daripada medan pelancongan dan peperangan sistem ejen dia orang ni. Okey. Boleh tak? Boleh tak ni? PMS macam mana? Dia ada satu pertikaian peperangan bersama untuk yang Dutan Agong hari tu. Cuba kita bincangkan macam mana benda ni keselamatan negara Malaysia.